Aku balik lagi. Bas, saya naik dulu Saya letih lah. Baiklah, kamu berehatlah dulu. Bas, duduk dulu Kamu pun sama, berehatlah dulu. Bas rasa kan nak baca buku lah kat atas lepas ni. Bas, kalau macam tu kan, kita kenalah tanya pendapat kawan kita tu. Bagus juga tu. Jadi jom kita tengok apa pilihan yang menarik untuk minggu ini dalam segmen Buku at Kids On 2. Saksikan. Buku at Kids on 2. Hai, kita bertemu lagi sekali. Saya Adriana Maria nak ucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakan saya yang berbangsa Cina. Kongsi Facai. Okey, hari ini saya ada satu lagi ulasan buku yang bertajuk Diary Anissa oleh Norehan M. Noor dan diterbitkan oleh Galeri Ilmu. Diary Anissa ialah novel mengenai seorang gadis remaja yang berusia 14 tahun. Anissa suka mencatatkan perjalanan hidupnya di dalam diarinya yang diberikan oleh makciknya. Biasalah hidup remaja, ada suka, ada duka dan ada ramai kawan-kawan. Anissa mempunyai 3 sahabat karib. Tiba-tiba sesuatu terjadi dan timbul konflik dengan salah seorang sahabatnya. Apa yang terjadi? Kalau nak tahu, bacalah Diary Anissa. Kawan-kawan, hari ini kita ada seorang lagi tetamu istimewa. Buku at Kids on 2 mengucap selamat datang kepada Abang Said Nabil, penulis The High Class, terbitan Cak Ciburkan Nadia. Hai. Hai. Abang, saya nak tanya beberapa soalan. Mengapa abang tulis buku ini? Abang tulis buku ini kerana ia merupakan salah satu cara untuk berkongsi pengalaman sebagai seorang pelajar. Selain itu, babak-babak yang mengandungi dalam buku ini juga merupakan pengalaman abang sendiri. Apakah babak yang abang paling suka kat dalam buku ini? Babak yang abang paling suka dalam buku ini ketika Sam sebagai watak utama dia membantu Cikgu Rokiah yang suatu ketika dahulu merupakan cikgu yang sangat dibenci oleh Sam. Dalam babak ini terdapat pelbagai pengajaran dan juga nilai-nilai murni untuk adik-adik semua. Apakah projek terbaru abang buat sekarang? Projek terbaru abang ialah abang sedang menulis sebuah cerita mengenai 2 individu berbeza yang mereka bertukaran identiti kerana mereka tidak bersyukur dengan apa yang mereka miliki. So, kalau nak tahu lebih lanjut pasal Abang Nabil, pergilah buku dia. Okay. Sekarang tibalah masa untuk carta buku pilihan Bas. Saksikan. Kita simak carta buku pilihan Bas kali ini. Untuk nombor 1 ialah Kalau Langsat Semesar Tebikai. Nombor 2, Lari Dari Rumah oleh Ashadi Zain. Nombor 3, Perantau Zaman oleh Rafiz Rafida. Bas dah dapat dah buku apa yang nak dibaca. Bas nak naik dulu ya. Jack, boleh tak tolong? Boleh, Bas. Tempat siram pokok bunga tu letakkan kat situ ya. Boleh ya? Boleh, Bas. Terima kasih. Sama-sama. Kawan-kawan, mungkin Bas terlupa kot. Sekarang ni masa untuk kartun. Kawan-kawan, jomlah kita saksikan kartun Power Rangers.